Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الهوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال الغائب وحسن ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa masuk tuan-puan insya-Allah segmen Tadarus Ramadan jam 9.30 pagi pada hari ini bersama dengan Ustazah Rabi'atul Adawiyah. Alhamdulillah, jumpa masuk. Jangan lupa sharekan live kita pada pagi ini untuk sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Moga-moga mereka tak ketinggalan dan asbab kita orang lain mengaji, insya-Allah. Alhamdulillah, jumpa masuk. Terima kasih kepada yang dah share live, yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah ya. Hari ini kita masuk muka surat 587.
587 surah Al-Infitar dan juga surah Al-Mutaffifin keseluruhannya. Ya. Ini tak lama pun kita ni, insya-Allah sekejap je. Kemudian boleh buat aktiviti kita macam biasa, nak kamar rumah ke kan, nak jahit langsir ke, kalau sempat lah ya. Nak gantung langsir ke, kemar dapur ke, banyak kerja orang perempuan kan. Orang lelaki pun banyak kerja juga. Tolong-tolong isteri insya-Allah. Okey, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan pulang ke kampung juga ya. Saya doakan semoga mudah urusan perjalanan dan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing insya-Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Balik raya awal tak kalut, tapi kita kena ambil peluang juga walaupun kita tak tahu malam Lailatul Qadar tu bila, kita manfaatkan waktu yang ada dalam bulan Ramadan ni dengan amal soleh, dengan sunat kita, dengan apa lagi, sedekah kita ya. Jadi moga-moga dengan asbab ni kita tak ketinggalan lah. Walaupun Lailatul Qadar ni dah tak ada ke kan, kita pun tak tahu bila. Jadi kita rebutlah peluang yang ada ni ya. Jadi ada hikmahnya lah kan, Allah merahsiakan malam Lailatul Qadar ni supaya kita ni tetap bersemangat lah walaupun dekat mana-mana hari sekalipun dalam bulan Ramadan ni ya. Datuk Murni dah mula jam terutama ke Pantai Timur. Terima kasih dah Datuk Murni. Ustazah pun balik Pantai Timur juga ni, tapi hari Sabtu nanti lagi jam ya. Kita kena redha jadi orang Pantai Timur. Okey, kat mana pun samalah ya. Memang macam biasalah tu. Okay, bila kita balik kampung ni memang itulah masalah kita. Okay, insya-Allah. Ini kita bersabar je lah ya, redha je lah. Enjoy je lah moment tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa masuk Wan SH ya. Puan Nursia Umar, Puan Fatimah Muhammad, Puan Nurim Babjan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Syamila, Puan Dewi Roha, Puan Kalsum, Puan Nurwati, Puan Zalma, Puan Hafsah Talib, Puan Sarina, Tuan Yatim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Zainal, Puan Roslizah, Puan Semi Samad, Puan Siti Zubaidah, Puan Mahani, Puan Kacima, Kamicah, minta maaf lagi, terbalik pula. Okay, alhamdulillah jemput masuk Puan Zainun, Puan Zawiyah, Puan Rahmah, Puan Miskiah, Puan Siti Zubaidah. Alhamdulillah, dah ramai dah sahabat-sahabat kita. Jemput masuk ya, insya-Allah. Jom kita mulakanlah dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah selesai untuk surah Al-Fatihah. Okey, insya-Allah boleh buka lah muka surat 587. Okey. Siapa yang ada masalah lain boleh keluar dulu lepas tu masuk semula kadang-kadang ada masalah teknikal macam tu ya. Ni Ustazah dah guna dua kaedah ni, satu data, satu lagi wifi. Moga-moga lancarlah urusan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, mari kita mulakan surah Al-Infitar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Sadaqallahul Azim. Okey, untuk surah Al-Infitah. Okey. Alhamdulillah, kita teruskan dengan surah Al-Mutaffifin, ada 36 ayat ya. Masih lagi dalam muka surat 587. Okey, insya-Allah surah Al-Mutaffifin ayat 36. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Alhamdulillah, seterusnya muka surat 588. Jemput masuk kepada yang baru masuk. InsyaAllah kita nak mulakan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-7. InsyaAllah muka surat 588 ni. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma'idhin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyawmiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun
ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Alhamdulillah, seterusnya tinggal baris ni je tuan-puan, satu baris je lagi ya. 589 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan surah Al-Infitah dan juga surah Al-Mutaffifin. Alhamdulillah, sekejap je kita ujung-ujung ni sikit lah kan. Okay, insyaAllah untuk bacaan yang seterusnya akan sambung jam 12 nanti. Jadi boleh tuan-tuan ambil masa dulu kan, rehat-rehat dulu sementara nak tunggu jam 12 ni. Okay, buat kuih dulu ke, insyaAllah sempat ni. Okay, tak apa, sikit lagi masa, dan moga-moga Allah mudahkan segala urusan kita semua untuk khatam Al-Quran. Jadi hari ni last lah kita jumpa esok ustaz-ustaz lah yang akan kendalikan untuk majlis khatam tadarus kita, insyaAllah. Moga-moga Allah mudahkan segala urusan tuan-puan, urusan tim-tim sopan dan moga-moga line okey je esok insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih banyak-banyak tuan-puan kerana hadir pada pagi ini. Tahniah Ustazah ucapkan mohon maaflah salah dan silap. InsyaAllah selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin untuk hari hari Isnin nanti. Okey, belum lagi ni. Okey, ni cakap awal-awal lah. Okey. Tapi walaupun dah nak raya, kita jangan hentikan amal ibadat kita bulan puasa, tetap teruskan kita raikan juga tetamu kita, jangan kita tinggal begitu je. Okey. Jadi perbanyakkanlah amal soleh selagi waktu yang ada ni, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Jadi kita jumpa lagi pada live yang akan datang. Jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah, selamat berpuasa, selamat berhari raya Maaf Zahir dan Batin. InsyaAllah jumpa lagi jika ada umur yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.